Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Sedikit perkongsian tentang pengurusan duit KWSP. Bolehkah jika saya nak hibahkan duit saya yang masih di dalam KWSP? Lately ni kan saya ada banyak terima pertanyaan dan juga permintaan untuk nak hibahkan duit yang masih di dalam akaun KWSP. Dan kat sini saya dapatikan ada satu salah faham yang agak besar dalam pemahaman pengurusan keuangan ataupun wealth planning kat Malaysia ni. Sebab ramai ingat bila kita dah letak penama, orang itu akan terus jadi pemilik mutlak. Sebenarnya kan dan hakikatnya tidak semudah itu. Duit KWSP tidak boleh dihibahkan. Itu hakikatnya. So saya nak share sini ada 7 sebab kenapa duit KWSP tidak boleh dihibahkan. Pertama, duit itu sebenarnya masih di bawah kawalan KWSP. Selagi duit itu masih berada dalam akaun ataupun kumpulan wang simpanan pekerja, pencarum tidak mempunyai kawalan atau penuh ke atas duit itu, maksudnya ia masih tertakluk kepada polisi, prosedur dan juga syarat-syarat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP. Okey, sebab yang kedua, duit KWSP yang belum menjadi milik mutlak pencarum. Walaupun ia adalah simpanan atas nama pencarum itu sendiri. So dari sudut undang-undang dan pemilikan sebenar, duit ini sebenarnya belum menjadi milik bebas sepenuhnya sehingga ianya dikeluarkan secara sah bila sampai waktunya nanti. Sebab ketiga, ini ramai yang salah faham. Penama sebenarnya hanyalah pentadbir, bukan beneficiary ataupun penerima duit itu. Sebab ramai salah faham di sini bahawa penama yang dah dilantik bukan penerima mutlak, tetapi hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk menguruskan agihan kepada waris yang berhak. Itu janganlah rasa kita rasa happy, sebenarnya kita ada tanggungjawab di situ. So sebab keempat, pengagihan tetap tertakluk kepada faraid. Okay, dalam konteks orang Islam, harta tersebut masih perlu diagihkan mengikut hukum faraid. Walaupun ada penama. Ini sebenarnya bukan pilihan, tetapi satu ketetapan syariah. So kita terpaksa aku. Okey, yang kelima, hibah sebenarnya, pemahaman hibah sebenarnya memerlukan pemindahan pemilikan yang sah. So, untuk sesuatu hibah itu sah, mesti berlaku pemindahan milik secara jelas dan sempurna semasa hidup. So, dalam konteks ini, KWSP tidak membenarkan pemindahan sebegitu berlaku sebelum pengeluaran. So, sebab yang keenam, KWSP tertakluk kepada akta dan peraturan sendiri. Kumpulan wang simpanan pekerja sebenarnya dikawal selia oleh undang-undang khusus mereka. So, sebarang perancangan harta tidak boleh bercanggah dengan akta ni. Sebab yang ketujuh, hibah ke atas KWSP boleh dipertikaikan dan tidak sah. So jika kita cuba untuk membuat hibah tanpa asas yang sah, ia sebenarnya boleh dicabar dari sudut undang-undang dan syariah. Okey, akhirnya mungkin membuka ruang kepada konflik kepada waris. Jadi awalnya niat nak memudahkan mungkin boleh bertukar menjadi confusion, kekeliruan, konflik, even nightmare, dan akhirnya akan membawa perbalahan di antara keluarga ataupun waris. Okey, dan yang paling membimbangkan, takut-takut ada yang mungkin akan termakan harta batil tanpa sedar jika tidak faham. Maka apa solusi dia? Okey, anda mungkin perlukan strategi pengagihan harta yang betul, sah dan jelas. Sebenarnya kita boleh gunakan gabungan kaedah dan instrumen yang pastinya sah di sisi undang-undang, menempati syariah untuk mengelakkan konflik ini. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan mungkin mahukan plan yang tersusun dan praktikal, mudah, malah sangat murah dari segi ekonominya, insya-Allah saya boleh guide caranya. Jom let's do it the right way. Okey, saya Najdiah Abu Bakar, jom follow saya untuk banyak lagi info-info dan tips-tips tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes.